Jadi timbul pertanyaan, kenapa Trump mengambil langkah ini? Apakah ini diversion daripada Donald Trump untuk mengalihkan perhatian tentang fail Epstein? Beberapa hari selepas Elon Musk mendakwa nama Trump ada dalam dokumen Epstein, iaitu skandal seks yang melibatkan banyak tokoh politik besar, kekacauan mula meletus di LA. Jadi apakah ini kebetulan ataupun sememangnya perancangan? Apa yang berlaku di LA ini hanyalah kemuncak kepada masalah yang telah lama membara dalam US sendiri. Again, dasar-dasar Trump seperti peningkatan tarif, pemotongan peruntukan kerajaan, pemberhentian pekerjaan dan berterusan mengatakan pendatang dari Mexico dan Amerika Latin ini sebagai penjenayah telah menimbulkan kemarahan besar di kalangan rakyat, terutamanya daripada golongan minoriti dan imigran. Seterusnya, kita akan lihat apakah Trump berjaya untuk meredakan protes ini atau ia akan merebak menjadi lebih teruk di negeri-negeri lain juga. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.